Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda macam mana nak buat debtor control ya. Kita nak manage, kita nak urus penghutang. Jadi kita tahu siapa yang berhutang dengan kita, apa invoice yang dia bayar, apa invoice yang dia belum bayar. Kita akan tahu berapa banyak jumlah pelanggan anda belum bayar hutang anda. Okay? Hanya tekan dekat sini, pilih nama pelanggan anda, tekan, dia akan generate alamat, siapa person yang in charge, jumlah invoice yang bayar, yang belum bayar. Detail dekat sini, jumlah invoice. Yang bayar dekat sini. Ini minimarket, SS, cuba tengok ya. Nama lain dekat sini. Okay, ini minimart. Okay, tengok. Dia ada satu invoice, 500, dia bayar 400.5. Dia hutang lagi kita RM50. Okay, tengok lagi kita punya pelanggan lain. Tekan saja kat sini. Anda akan nampak. Okey, alamat dia, nombor person in charge dia, berapa banyak dia bayar dan tak bayar. Anda nak tahu macam mana cara nak buat? Jom tengok video ini seterusnya secara detail. Saya tunjukkan dekat sini ya. Okey. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4 tab ya dalam Excel saya ni. Yang pertama, pelanggan. Dekat sini anda kena isi nama pelanggan anda. Okey, kat sini saya dah isi nama pelanggan. So kalau padam anda tulis nama pelanggan anda. Okey. Lepas tulis nama pelanggan, pastikan nama pelanggan dekat sini baru anda boleh buat invoice. Okey. Ini nama pelanggan. Yang kedua ni tab invoice. Invoice ya. Invoice kepada pelanggan. So, bila anda bagi invoice pada pelanggan, anda tulis invoice dekat sini. Jadi tulislah invoice nombor 1 bagi dekat siapa. Okay. Cara dia kat sini. Ini tarikh ya. Okey. Dekat sini nama pelanggan anda boleh pilih. Ada drop button kat sini. Anda boleh pilih pelanggan mana yang anda nak bagi. Contoh kat sini Badrul Minimarket. Okey. Kat sini CJ Mart. Okey, contoh ya. Saya padam dekat sini sekejap. Okey. Dah tengok pelanggan dekat sini. Okey, Nova Cimbo Mart. Kita tukar nama Cimbo ni kepada Kita Try Mart. Okey. Anda tengok dekat sini invoice ada nama Kita Try Mart. Mana Kita Try Mart? Nampak? Kita Try Mart. Okay, semua nombor yang anda tulis kat sini dia akan ada secara automatik. Contohlah kat sini cubaan. Okay, cubaan. Okay, anda tulis alamat dia sama lah macam ni. Okay, person in charge dia tak tahu. Okay, nombor telefon dia ni. Okay, cubaan. So, ada buat invoice ni, anda nampak ya. Kat bawah ni, ada perkataan. Nama company cubaan. Okay, ini anda boleh ubah ikut anda punya tarikh anda. Okay, boleh ubah. Ya. Nombor invoice ni pun nombor invoice company anda. Boleh letak nombor 15 ke, nombor apa ke, ini nombor invoice company yang anda keluarkan. Selalunya orang ikut sequence number lah ya. Okay. Untuk kat sini, pakai SS. Okay. Ini SS ataupun kita letak nama lain. Melumat. Okay, melumat. Contoh kat sini. So, ini nama pelanggan, nama invoice anda. Okay. 2,500. Okay, ini invoice anda. Okay. Ini ruangan pembayaran. Sebelah dia, pembayaran. Okay, pembayaran dia macam ni. Record pembayaran ikut bank statement. Okay. Kalau anda ada bank statement, duit masuk, anda kena tahu daripada mana. Okay, contohlah. Okay, kat sini invoice dia sampai bulan berapa? Bulan Jun. Okay, Ogos lah. Julai, Ogos orang bayar. Okay, 1.8. Okay, siapa bayar? Klik dekat sini tengok siapa bayar. Contohlah tadi yang belak beli siapa? Minimarket SS. Okay, Minimarket SS. Minimarket SS. Okay, invoice nombor berapa dia bayar? Minimarket SS bayar invoice nombor 6. Okay, nombor 6 300. Okay, invoice nombor 15 lah. 2,500 kan? Invoice nombor 15. So, invoice nombor 15, dia hutang 2,500. Dia bayar 2,000 je. Terus 2,000. Ini ikut bank statement anda. Okey, selepas tu, anda nampak kat sini laporan penghutang. Dekat sini, anda boleh pilih. Ini ada drop down button. Okey, drop down button. Anda boleh pilih apa anda nak tengok. Contoh dekat sini tadi, pembayaran kita dapat daripada Minimarket SS. Ini Minimarket SS lah. Minimarket SS. Okey, anda nampak ya. Ini jumlah invoice dia. Okey, invoice Minimarket SS. Ni. Nampak Minimarket SS. Ini dengan ni. Okey, banyak.
Okay, kita nampak pinjaman KSS, ini invoice dia. Dia bayar baru 2,300. Ni pembayaran dia 2,300. So kita tengok 2,300 dia bayar. Ada 3,800, RM3,087 dia belum bayar. Okay, ini market SS. Jom kita cuba yang lain. Tengok ya. Kita cuba yang lain. Kita tengok dekat sini pembayaran. Kita tengok pembayaran. Kita tengok kat sini invoice daripada siapa. Contoh dia tengok Melomat. Okay, Melomat 9 sampai 12 dia bayar. Kita tengok kat sini Melomat. Okay, contohlah bulan 8 dan bulan 8. Okay, yang bayar Melomat. Melomat bayar. So, Melomat bayar. Invoice nombor berapa Melomat bayar? Kita tengok ya. Invoice dia beli, invoice nombor 9 sampai 14. Okay. Pembayaran, dia invoice bayar nombor 9. Dia bayar 200. Okay. Lepas tu, 30 Ogos dia bayar lagi. 30 Ogos Melomat bayar lagi. Pilih Melomat. Mana Melomat? Okay. Dia bayar invoice nombor 11 lah contoh. Dia bayar 200.5. Okay. Semua dia bayar ni 400.5. So kita tengok dekat sini laporan penghutang ni. Okay, sekarang tadi dia ada dekat mini market SS. So sekarang kita tekan dekat drop down button ni. Kita tengok Melomat. Okay, nampak tak semua berubah. Alamat ini ikut alamat anda di sini. Alamat Melomat, tengok Melomat. Jalan Pungguk Merindu. Okay, Vincent. Okay, kita tengok dekat sini. Melomat. Alamat dia mana? 5 Jalan Merindu kan, Pungguk Merindu kat sini. Person in charge Vincent. Sama dengan you letak dekat sini, Vincent. Okey. Penyata keuangan, jumlah invoice 4,000. Ni invoice dia. Jumlah invoice ni 4,000. Jumlah pembayaran, ini saja dia bayar. Ini pembayaran dia. Jadi jumlah yang baki yang belum bayar, ini. Jadi senang tak? Ini yang saya cuba bantu anda. Diharapkan anda boleh dapat senang untuk anda buat invoice. So dekat sini tips dia ialah nama pelanggan anda kena letak. Okey, kalau anda ada pelanggan baru, anda sambung je dekat bawah ni. Kalau boleh ikut number lah ya. Dan dia akan automatic ada dekat dalam drop down list ni. Ya. Lepas tu masa ini adalah invoice. Okey. Lepas tu yang ketiga pembayaran. Pembayaran ni anda kena ikut anda punya bank statement. Okey, cuma saya nak minta anda, okay, untuk invoice, tengok kat sini number dia running. So kalau yang bertanda biru ni, anda boleh isi sendiri. Tak ada masalah ya. Contohlah lagi ni invoice number 0020. Okey, anda boleh isi sendiri. Tarikh invoice dikeluarkan. Okey, tarikh invoice dikeluarkan. Okey. 26 hari bulan 9. Okey, contohlah ada susah nak tengok dekat atas ni kan. Anda boleh pergi letak cursor di sini. Pergi dekat view. Ambil dekat sini. Pergi dekat freeze. Freeze ni. Freeze panel. Maksud dia sekarang ni nampak tak bahagian atas ni tidak bergerak. Anda boleh turun ke bawah sampai nombor berapa pun. Ini tidak berubah. Jadi dah tak nombor 20. Contohlah kat sini. Nampak tak? Drop down button ni dah tak ada. Okey. Kenapa drop down button ni tak ada? Sebab anda tak setting. Okey, nak setting, anda perlu pergi kat sini setting. So, saya ajar cara mudah. Okey, anda cuma perlu highlight ni. Anda kena perlu, okey, tarik ke bawah. Okey, padam dulu yang ni. Padam dulu yang ni. Delete. Nampak drop down button ni still ada. Apa anda perlu buat? Anda hanya tarik ke bawah. Sampailah sebanyak mana invoice yang anda nak buat nanti. Lepas tu anda boleh start tulis di sini. Invoice number, contohlah invoice number anda ada 111. 12 hari bulan 12. Okey. Kat sini tetap ada drop down button. Kan? Dekat sini tulis. Okey. Okey, I ni minimat. See? Kat bawah ni semua ada drop down button. Dia automatik akan ikut pelanggan yang anda letak dekat sini. Kat sini tak payah tarik, anda isi saja sebab semua ni saya dah linkkan. Okey, anda isilah sampai berapa ratus pun pelanggan anda, dia boleh baca. Dekat sini masa nak buat invoice ni, drop down ni boleh baca ya. Contohlah anda letak nombor pelanggan anda yang ke 51. Tak jadi. Okey, contoh tak jadi. Nombor 51 ya.
Anda pergi dekat invoice, anda nak buat invoice kepada tak jadi. Tengok bawah, nampak tak perkataan tak jadi. Tetap boleh kecap. Anda boleh letaklah nombor berapa pun dekat pelanggan ni, asalkan ada letak dekat daftar pelanggan ni. Barulah invoice anda ni akan, bila dah padam, kat sini pun akan hilang. Okey, akan hilang. Okey, begitu juga pembayaran. Okey, pembayaran lebih kat sini. Okey, letak di sini, pergi dekat view, ambil freeze. Freeze, okey, kat sini ada satu garisan, dia tak boleh berubah lagi. Anda turun ke bawah pun tak ada masalah. Cuma saya kata untuk kekalkan drop down ni, tengok ini ada drop down button. Ini ada drop down button. Untuk kekalkan ni anda kena tarik ke bawah. Macam tu. Drop down button ni akan ikut. Tapi ini anda kena letak sendirilah tarikh pembayaran dengan jumlah pembayaran ikut bank statement anda. Okey. Lepas tu laporan penghutang ni anda tak perlu ubah apa-apa. Ini akan terus baca daripada data dekat sini. Anda cuma tekan di sini sahaja. Tekan saja drop down button kat tepi ni. Anda nak tengok laporan yang mana satu. Pelanggan anda yang satu. Tengok kat sini kan. Contoh dekat sini ada Amimat 500. Okey. Amimat, pergi dekat sini tekan Amimat mana? Okey, tekan bawah ni Amimat. So, nampak? Masa tu tapi dia tak ada pembayaran. Bila tak ada pembayaran, dia keluar macam ni. Slash calculate. Tak ada apa dia nak kira. So, tak ada data. So, dia akan keluar macam ni. So, ini adalah statement untuk memberitahu berapa banyak lagi dia hutang anda. RM500. Okey. Untuk pengetahuan anda, ini adalah jumlah yang anda senang nak cari balik. Nak cari balik pelanggan anda. So, tak ada masalah kalau anda tak ada sistem untuk kontrol pelanggan, tapi anda ada sistem ini. Sistem ni lah. Anda ada Excel macam ni. So, anda letak je nama pelanggan, letak je invoice. Lepas tu, kalau dia bayar, letak pembayaran dia. Lepas tu, dapat laporan siapa yang bayar, siapa yang tak bayar. Senang tak? Okey, senang kan? So, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kerana menyokong channel saya. Boleh tinggalkan segala pesanan kalau ada apa-apa nak tanya. Okey, semoga video-video seterusnya memberi manfaat kepada anda. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.